Okey, Assalamualaikum, selamat pagi. Okey, pagi ni saya baru sampai. Saya ada dekat kampung sampai pagi tadi pukul 6 pagi dengan bas. So, sekarang saya ada dekat rumah saya, dekat kampung. Pagi ni tadi sekejap saya ada petik buah pelam. So, ni pokok pelam depan rumah saya. Ada petik dah setengah dah, buah pun dah tua-tua dah. Dah besar-besar, tengok ada nampak tak? Nanti sekejap. So, saya dah petik macam ni lah, letak dalam bakul. Ni dah tua dah. Besar-besar juga lah. Buah ni buah pelam madu. So, satu tip saya nak beritahu. Saya petik, saya guna ni. Ni batang buluh ni. Macam ni. Saya guna ni. Guna penapis teh tarik. So, jom tengok saya petik macam mana. Supaya buah ni dia takkan jatuh atas tanah. Dia jatuh dalam ni lah, kita sarungkan dalam ni. So, kita petik. Jom tengok macam mana. Kita cuba. Sekejap. Buah rendah-rendah aja, tak tinggi mana. So, jom kita tengok, kita petik dulu. Tunjuk saya petik yang rendah-rendah lah. Kita tengok. So, masuk buah yang besar sikit lah. Cukup besar tak? Cukup besar. So, masuk. Tarik. So, ni hasil dia. So, dia akan masuk dalam sarung ni lah. So, dia tak pecah dah buah ni, tak jatuh. Okey. So, guna yang ni. So, saya dah rosak sikit. Yang ni kat getah sini sikit dia. Okey. Okey, mantap.